Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Apa yang Gaban nak buat hari ni adalah kita nak buat satu eksperimen, iaitu kita nak cabut sport rim 125Z ni. Ini sport rim 125 Gaban taruh dekat Y-Suku. Sport rim 125 ni kita nak cabut, kita nak taruh dekat RXZ pacak Gaban ni. Kita nak tengok performance wheelie kalau pakai rim 17, kita pakai rim 125Z ni terbaik atau tak. Kalau okey, kita teruskan pakai ni. Kita akan tukar depan 17. Kalau tak okey, kita sarung balik yang 18 yang sedia ada. Siapa bermasa, jom kita buat eksperimen ni. Kita dah siap pasang, terus pergi loji, kita try. Let's go! Okey guys, kita punya rim dah berjaya dipasang. Kalau boleh tengok, rim 125Z kita sarung kat belakang. Dia agak kecil sikit lah, tapi tak apa. Kita nak cuba je. Kalau okey, kita biarkan. Kita tukar rim depan. Kalau tak okey, kita masuk balik rim 18 RXZ punya. So, kita isi minyak sikit. Lepas tu kita pergi try dekat loji. Kita nak tengok performance rim 125Z macam mana dia punya pergi. Padu tak padu, selesa tak selesa kita bawa, senang tak senang nak kawal. Kita saksikan sama-sama. Stay tune guys, tunggu di loji. Okey guys, sekarang ni kita dah berada di loji, tempat uji cuba kita punya RXZ. So, kalau mau tengok kita punya rim 125, jom kita try dia punya performance. Kita dapat try sekejap je ni, dah nak maghrib ni. Bismillahirrahmanirrahim, jom. Okay, buat masa ni dia punya feeling tu agak okey juga, sedap. Oh, dia agak nonggabut sikit lah guys. So, dia punya rasa tak jauh beza dengan rim 18. Apa yang kita dapat rasa tu cuma dia macam ada satu tahap tu dia akan hilang kawalan lah. Dia macam lari-lari lah. Jom, kita patah balik, kita try wheelie bulat kat sana. Drive bunny hop, berat tak? Power motor dia macam tak stabil lah. Dia punya power tu kadang-kadang dia macam kita rasa macam kurang best kawal motor. Wheelie bulat sama je. Okay, rasanya tak banyak beza dengan rim 18. Cuma nak kata lagi sedap tak tahu nak cakap. Mungkin baru lagi. Kita kena panas. Kita panaskan enjin, panas tayar kan mungkin lah. Cuaca pun makin gelap. Jom kita balik. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.